untuk kira apa diri sendiri dah ada, apa yang dah ada kat diri sendiri. Diri you pemenang, sempurna, lebih pada cukup. Sebab tu apa yang Fiza buat menjadi. Dia tengok orang lain, siapa pun orang tu ahli keluarga Fiza, adik-adik ke, kawan ke, orang keliling. Dia tengok diorang happy, apa pun diorang menang tu ke menang ni. Kadang kita macam ada rasa macam mana bestnya, untunglah dia dapat benda tu ni. Kena ada lah, mesti ada rasa envy, jealous tu kan. Fiza pun tak terkecuali manusia. Tapi lepas tu so Fiza, kalau apa yang dalam hati Fiza, apa pun perasaan Fiza aware tau. Fiza nak fokus ke arah macam positif, tenang, bahagia, bersyukur. Tiba-tiba ada rasa macam envy, jealous ke tu, Fiza cepat wake up. Fiza cepat macam dia happy, dia bahagia, menang dalam kehidupan dia, happy untuk dia. Kalau tiba-tiba dia sakit, dia buat benda-benda yang tak elok, nak ke? Happy ke dia buat benda-benda tak elok? So dia bahagia, dia happy, dia menang dalam kehidupan dia, bersyukur untuk dia. Daripada dia buat benda-benda yang tak elok, dia sakitkan diri dia, nak ke? Tak nak kan? Dia tak nak kan? Fiza dengan diri Fiza tak nak. So dia menang dalam kehidupan dia, so Fiza menang dalam kehidupan Fiza. Cuba tengok balik diri sendiri 10 tahun lepas, masih sama ataupun dah lain sangat. Lain daripada mindset, daripada perspektif, daripada gaya penampilan, apa pun lain. Cakap lagi, sama tak macam 5 tahun lepas? 5 tahun lepas dengan hari ni sama tak? Tak sama, lain. Banyak benda berubah. Tanya lagi, 2 tahun lepas sama tak? Setahun lepas, 5 bulan lepas sama tak? Tak sama, lain. Yes. Maksudnya sentiasa improve, sentiasa ke depan, buat cara baru, belajar cara baru. Maksudnya improve. Maksudnya kehidupan you berjaya. Kehidupan you berjaya. You pemenang. You a winner. Sebab you punya diri, kehidupan you dengan 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, setahun, 5 bulan lepas, lain, tak sama. Maksudnya you improve, sentiasa berubah, jalan ke depan. So you pemenang. You menang dalam